Bayangkan parasit bumi yang nampak asing dan hidup dalam mulut ikan. Ini pemakan lidah masuk insang, cari lidah dan tinggal lama di situ. Air gelap, suluhan lampu dan makhluk asing bergerak di dalam mulut. Fakta mengejutkan, ini satu-satunya parasit yang diketahui sebenarnya menggantikan organ perumah. Pemakan lidah putuskan bekalan darah lidah ikan. Lidah mati, lalu ia melekat dan berfungsi sebagai lidah. Ikan terus hidup, makan dan berburu walaupun dengan makhluk asing di dalam mulutnya. Dalam episod ini, kami akan bincang cara ia masuk, apa yang ia buat pada ikan dan kenapa ia tak ancam manusia. Walaupun ia kelihatan seperti anomali makhluk asing. Dari dekat, pemakan lidah menyerupai isopod pucat, iaitu krustase, saudara jauh kutu kayu. Ia mempunyai badan bersegmen 1 hingga 2 cm panjang, kuku kuat untuk mencengkam dan cengkerang berplat. Kepalanya lebar, mata kecil dan mulutnya mempunyai rahang kitin. Warnanya dari kelabu hingga kekuningan, kadang-kadang dengan warna merah jambu kerana darah. Betina lebih besar dari jantan, biasanya menduduki mulut, manakala jantan bersembunyi lebih dalam di lengkungan insang. Apabila ikan bernafas, parasit itu bergerak, pemandangan yang tidak menyenangkan dan sangat hidup. Kadang-kadang kutikulanya lutsina. Ciri utamanya ialah merampas lidah. Larva masuk ke mulut ikan melalui insang. Ia melekat pada lidah, lalu memutuskan bekalan darahnya. Lidah mengering dan hilang. Parasit melekat pada pangkalnya. Ia berfungsi sebagai organ, bantu ikan tolak makanan. Ia juga ambil sedikit lendir dan darah. Ini bukan pembunuh, tetapi penyewa jangka panjang. Ikan menyesuaikan diri dan boleh hidup bertahun-tahun. Menariknya, selepas penggantian organ, parasit makan lendir. Ia tidak makan daging agar tidak mencederakan perumah dan kekal di tempatnya. Ia bergerak bersama rahang dan membantu menangkap makanan. Parasit betina kekal bertahun-tahun. Kutu makan lidah hidup di perairan pantai yang hangat. Selalunya di air cetek, tempat ikan berkumpul dekat terumbu dan batu. Isopoda ini ditemukan di Pasifik Timur. Ia hidup di pesisir Amerika. Ia memparasit ikan kakap dan ikan pemangsa lain. Larva hanyut dalam air. Ia melekat pada ikan rawa. Kemudian masuk ke mulut melalui insang. Betina dewasa menduduki tempat lidah. Jantan pula sering berada di lengkung insang. Ia tidak berbahaya kepada manusia. Paling teruk, hanya penemuan tidak menyenangkan dalam mulut ikan yang dibeli. Ia gemar air masin dan senja. Jadi ia kerap ditemui di pesisir dan lagun. Dari segi saintifik, pemakan lidah ialah isopod dari keluarga Simifoidae. Banyak parasit ini mengubah jantina, yang muda berkelakuan seperti jantan dahulu. Setelah menjadi perumah, mereka jadi betina dan membesarkan anak dalam kantong khas. Larva keluar ke air dan mencari ikan seterusnya. Menggantikan lidah adalah strategi yang menguntungkan. Ikan tetap hidup, terus makan dan membesar. Ini menjamin rumah dan makanan parasit tidak habis. Agar tidak membunuh perumah, ia makan lendir dan sedikit darah tanpa merosakkan tisu secara berlebihan. Ini protendri, betina di lidah, jantan di insang. Anak-anak membesar dalam kantung perut. Cerita seram sering muncul dalam talian, kononnya parasit lidah ikan mampu memakan lidah manusia. Itu mitos. Ia pakar khusus ikan dan tidak sesuai untuk mulut kita. Memang, penemuan di kedai mengejutkan, anda membelah ikan siakap dan di dalamnya ada alien. Tetapi ini bukan tanda jangkitan atau radiasi, sebaliknya sebahagian ekosistem marin. Di bumi, hubungan pemangsa-mangsa parasit ini wujud berjuta-juta tahun dan masih berfungsi. Dan ya, anda boleh buangnya sebelum memasak. Saintis telah menghuraikan pemakan lidah seawal abad ke-9, tetapi spesies ini hanya dikenali ramai pada zaman kita, hasil gambar dari bot dan pasar. Fakta paling mengejutkan, ia adalah satu-satunya parasit yang diketahui secara fungsional menggantikan organ tuan rumah yang hilang. Kadang berita menceritakan penemuan asing dalam mulut ikan yang dibeli. Ia kelihatan menyeramkan, tetapi ini biologi laut biasa. Bagi ahli biologi, penemuan ini peluang mengkaji kitaran dan hubungan spesies dengan perumahnya. Manusia masih terkejut dengan ini. Beginilah bumi dicipta, makhluk seperti makhluk asing hidup di sisi kita. Namun ia sebahagian daripada alam. Pemakan lidah menunjukkan betapa gigihnya kelangsungan hidup. Ini saluran makhluk bumi. Langgan untuk melihat lebih banyak penemuan menyeramkan. Akan ada lebih banyak raksasa. Jumpa lagi.